9 November 1966 pelancaran Yayasan Sabah. Pada hari ini dalam tahun 1966, Majlis Pelancaran Yayasan Sabah disempurnakan oleh Yang Berhormat Tun Datu Mustafa bin Datu Harun, Menteri Persekutuan bagi Hal Ehwal Sabah dan Pertahanan Awam di Jesselton, Sabah. Yayasan ini ditubuhkan di bawah enakmen Yayasan Sabah 1966 yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Sabah pada bulan April 1966. Menurut enakmen tersebut, lembaga pemegang amanah haruslah dibentuk bagi menguruskan yayasan ini. Lembaga ini diketuai oleh seorang pengerusi dan 8 orang ahli yang dilantik oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah. Bagi menjalankan amanah sebagai pengerusi, Tuan Yang Terutama Tun Datuk Pengiran Haji Ahmad Rafai bin Orangkaya Pengiran Haji Omar, Yang di-Pertua Negeri Sabah, melantik Yang Berhormat Tun Datu Mustafa sebagai pengerusi pertama yayasan ini. Yayasan ini ditubuhkan bagi meningkatkan peluang pendidikan dalam kalangan semua lapisan rakyat Sabah.